14. Ini ialah jumlah surah atau bab dalam Al-Quran. Cuba bayangkan ia macam 114 buah buku yang berbeza dalam sebuah perpustakaan agung di mana setiap satunya ada tajuk, tema dan mesej tersendiri. Seterusnya, 114 surah ini pula dikumpulkan ke dalam 30 bahagian yang lebih kurang sama panjangnya yang kita panggil juzuk. Ini satu susunan yang sangat praktikal kan? Ia memudahkan kita untuk membaca keseluruhan Al-Quran dalam sebulan. Satu juzuk setiap hari, terutamanya masa bulan Ramadan. Sekarang, jom kita zoom in sikit lagi. Dalam Al-Quran ada 540 rukuk yang boleh kita fahamkan sebagai perenggan-perenggan mengikut tema. Kalau surah tu bab, rukuk ni pula macam babak-babak dalam bab tu. Ia menandakan bila ada pertukaran topik, jadi ia bantu pembaca faham aliran penceritaan. Dan di dalam Al-Quran, ada 14 tempat yang sangat istimewa yang dipanggil sajdah. Bila ayat-ayat ini dibaca